dan pencinta-pencinta serta pengamal adat perpatih khususnya memang berasa duka cita di atas peristiwa yang telah berlaku, di mana tindakan-tindakan yang diambil semasa mesyuarat Dewan Keadilan dan Undang tanggal 17 hari bulan April yang lalu menimbulkan bukan saja isu amalan adat tetapi menimbulkan isu-isu perlembagaan yakni undang-undang. Isu ini yakni menjatuhkan seseorang undang luak bukanlah sesuatu yang boleh dianggap remeh. Oleh kerana seseorang undang itu yang kumpulannya dinamakan sebagai Undang yang 4 adalah co-ruler ataupun pemerintah bersama selain dari yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan ini dinyatakan dalam peruntukan-peruntukan persekutuan seperti artikel 71 dan juga artikel 160. Di dalam Perlembagaan Negeri Sembilan pula, seseorang yang menjadi undang itu adalah tertakluk kepada artikel 14 atau perkara 14 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Jadi tiada sesuatu pihak yang boleh menurunkan seseorang undang tadi wa ima menerusi keputusan Dewan Keadilan dan Undang. Apatah lagi, mesyuarat 17 hari bulan tersebut, 3 orang undang tidak hadir. Sedangkan perkara 17 menyatakan Dewan Keadilan dan Undang itu adalah anggotanya yang di-Pertuan Besar dan Undang yang 4. Jadi apabila 3 orang undang tidak hadir, maka tidak tepatlah keputusan itu sebagai keputusan muktamad kolektif bagi muafakat seperti yang dianggap dalam adat perpatih. Dalam pada itu, komen yang mengatakan bahawa keputusan 17 hari bulan April itu tidaklah mengikut tangga waktu naik dan jenjang waktu turun. Bermakna tak ikut prosedur. Bagaimana tidak ikut prosedurnya? Jika dan apabila titah dibuat oleh pengerusi, yakni yang di-Pertuan Besar, maka Tuanku berucap mengeluarkan titahnya, menganggap bahawa Undang Sungai Ujung boleh diturunkan di atas keputusan mesyuarat tersebut. Itu tidak boleh dilakukan, apatah lagi titah itu telah disanggah oleh beberapa anggota yang hadir, antaranya Tunku Besar Tampin, Datuk Johor dan juga Datuk Bandar Sungai Ujong. Selainnya adalah pegawai-pegawai kerajaan. Selain daripada anak anda kepada Kebuah Duli Tuanku. Justru yang dipegang di situ ialah apapun Dewan Keadilan dan Undang tiada jurisdiksi, tiada kuasa untuk melucutkan jawatan mana-mana undang. Wa ima apapun yang dikatakan sebagai dakwaan ataupun perkara-perkara yang dikatakan telah menjadi jenayah ataupun asingan daripada lakuan sosial. Dengan keadaan begitu, yang penting kini ialah Undang yang 4 setelah mendapat berita dan mendapat suasana bahasa yang keluar daripada mesyuarat 17 hari bulan itu berkumpul dan mereka menuliskan dan membacakan keputusannya untuk menyahtakhtakan Tuanku yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Isu timbul, adakah itu sah? Jika dilihat perkara 10 ceraian 2, ianya sah. Sah kerana salah laku yang dianggap dan perkara-perkara yang mengaibkan, penghormatan yang hilang serta kesucian jawatan itu dikatakan telah dicemar. Dan pencemaran ini berlaku antara dua pihak. Raja yang dipanggil yang di-Pertuan Besar dan raja yang dipanggil Undang yang 4.
Jadi Undang yang 4 menuliskan dokumen itu menurut 10 ceraian 2 yang di-Pertuan Besar harus terima itu sebagai dokumen sah. Tetapi tentulah tuanku tidak akan terima. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab Menteri Besar membawa dokumen itu dan menandatanganinya sebagai saksi kerajaan negeri. Kita difahamkan Menteri Besar enggan menandatangani dokumen itu. Isu timbul ialah sama ada dokumen itu boleh dipersaksikan sebagai sahih. Pada pandangan umum, memang boleh diterima sebagai sahih walaupun Menteri Besar enggan menandatangani dokumen itu. Ini terasas kepada realiti bahawa Menteri Besar bukan kuasa penurun takhta dan bukan kuasa penurun undang. Beliau hanya sebagai menentukan terima dokumen itu. Dan jika beliau enggan berbuat sedemikian, beliau boleh disabitkan sebagai tidak menjalankan tugasnya sekehendak Perlembagaan Negeri Sembilan. Satu lagi ialah boleh kita sabitkan di sini, malangnya perkara ini berlaku dalam suasana yang kasar, dalam suasana yang tidak menimbulkan semangat budi bahasa budaya kita atau budi bahasa adat pepatih naik ke gunung mendaki dan turun ke lurah dituruni. Hal ini harus difikirkan terbaik mungkin dan timbullah soalan apa harus dibuat selepas ini setelah kekeruhan ini berlaku. Satu kemungkinan ialah pihak kerajaan negeri boleh mencadangkan supaya mesyuarat 17 hari bulan itu disahkan dahulu dan dipanggil ke empat undang, duduk bersama berhetong. Jika diluluskan minit itu, barangkali bolehlah menjadi satu asas, walaupun tidak boleh dijadikan asas muktamad kepada keputusan yang ada di pihak ruler, yakni pemerintah bersama yang dilingkungi oleh 4 orang undang tersebut. Sebagai sahihnya, jika diadakan mesyuarat selepas ini untuk mencari kejernihan, memang boleh. Dan tuanku boleh menarik balik apa yang telah dititahkannya dan para undang yang 4 boleh berhetong semula bagaimana dokumen ini nak dipanjangkan terus ataupun tidak. Kalau mengikut dasar dan hayatan adat perpatih, yang keruh itu sudah berlalu hendaknya dan yang jernih itu boleh kita cari. Dan penunggangan keramat pada adat itu ialah muafakat bersama. Ini terserah kepada pihak-pihak berkenaan dan diharapkan air yang melalui kaki gunung itu terus jernih dan adat perpatih di Negeri Sembilan dihormati. Sekiranya tidak, mungkin ada hal-hal ini dibawa ke mahkamah. Tetapi maklum juga bahawa kes seperti ini mahkamah agak enggan menyertai dalam prosidingnya di atas 2 lunas. Pertama ialah lunas artikel ataupun perkara 71. Yang kedua ialah lunas yang bergantung kepada kes Musa Wahab pada tahun 1980 yang di bawahnya diterakan sebagai kes Datuk Osman Baginda lawan Said. Dan ini boleh ditimbulkan balik oleh mahkamah dan mahkamah biasanya tidak akan campur tangan di atas kesahihan jawatan, tetapi ada kemungkinan jika diikut penghakiman Tun Sufyan boleh diziarahi semula, yakni dari segi prosedur. Dan ini adalah akademik undang-undang terserah kepada para peguam ataupun bimbingan guaman untuk menjalankan tugas mereka seterusnya.